Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ani Hazwan bin Azman dari Unit Bahasa Melayu 3 dan memegang kad matrik P250901747. Hari ini, saya akan membentangkan pentaksiran berterusan bagi bahagian yang ketiga, iaitu persembahan untuk kod kursus GPPT 1092 pengantar pengajian pendidikan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan. Sebagai pengenalan, aspirasi dan hala tuju pendidikan merujuk kepada matlamat serta perancangan jangka panjang yang dirangka oleh kerajaan bagi memastikan sistem pendidikan di Malaysia sentiasa berkembang dan relevan dengan keperluan semasa dan kemajuan teknologi. Aspirasi ini penting kerana pendidikan merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Melalui sistem pendidikan yang baik, negara dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Dalam konteks Malaysia, aspirasi dan hala tuju pendidikan dirancang secara sistematik melalui beberapa dasar dan pelan pendidikan seperti Standard Kualiti Pendidikan Malaysia serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Bagi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia terlebih dahulu, iaitu menekankan kualiti pada sekolah itu sendiri. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua atau SKPMG 2 merupakan satu instrumen yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi menilai tahap kualiti pengurusan dan pelaksanaan pendidikan di sesebuah sekolah. Melalui instrumen ini, pihak sekolah dapat menilai sejauh mana keberkesanan kepimpinan sekolah, pengurusan organisasi-organisasi yang tinggi serta pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Selain itu juga, SKPMG 2 ini juga sangat membantu pihak sekolah bagi memastikan setiap program dan aktiviti pendidikan yang dilaksanakan mengikut standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Dengan adanya standard ini, pihak sekolah dapat mengenal pasti kekuatan serta kelemahan dalam pengurusan pendidikan di sekolah masing-masing. Penilaian melalui SKPMG 2 ini juga sangat membantu dan membolehkan sekolah membuat penambahbaikan secara berterusan dalam pelbagai aspek dan sudut seperti pengurusan sekolah, kualiti pengajaran guru serta pencapaian murid-murid di sekolah tersebut. Hal ini penting bagi memastikan sekolah sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap kualiti pendidikan di sekolah tersebut. Di samping itu juga, konsep kualiti di sekolah turut menekankan bahawa semua warga sekolah memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Kerjasama yang erat antara pentadbir sekolah, guru-guru, murid serta ibu bapa melalui PIBG sangat penting bagi memastikan matlamat pendidikan dapat dicapai dengan lebih berkesan. Kita beralih pula pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Dalam pembangunan pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM merupakan satu pelan satu pelan transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara Malaysia. Pelan ini dirangka bagi memastikan sistem pendidikan di Malaysia sentiasa relevan dengan perkembangan semasa serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. PPPM memberi tumpuan kepada beberapa aspek penting dalam
sistem pendidikan seperti peningkatan kualiti guru, pengukuhan kepimpinan murid di sekolah itu, penambahbaikan kurikulum serta penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat murid dan menjadikannya lebih interaktif. Melalui pelaksanaan plan ini, sistem pendidikan negara diharap dapat melahirkan murid yang lebih berdaya saing serta mempunyai kemahiran yang diperlukan pada masa hadapan. Selain itu juga, PPPM ini turut menekankan kepentingan pembelajaran yang berpusatkan murid serta penggunaan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Guru digalakkan untuk menggunakan berbagai strategi pengajaran bagi membantu murid memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Pelaksanaan PPPM ini juga bertujuan bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tapi juga mempunyai kemahiran abad ke-21, iaitu seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama pasukan. Dengan adanya plan ini, sistem pendidikan Malaysia diharap mampu melahirkan model insan yang berkualiti dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Baiklah, kita beralih pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terdapat 5 aspirasi utama sistem pendidikan negara yang menjadi panduan kepada pembangunan pendidikan di Malaysia. Aspirasi ini bertujuan bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat memberikan manfaat kepada semua murid secara menyeluruh tanpa mengira latar belakang mereka sendiri. Aspirasi yang pertama ialah akses. Akses iaitu dengan memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya. Kerajaan perlu berusaha menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi supaya semua kanak-kanak dapat bersekolah tanpa mengira latar belakang keluarga, status ekonomi atau lokasi tempat tinggal mereka. Aspirasi kedua pula ialah kualiti. Kualiti menekankan usaha untuk meningkatkan tahap pencapaian murid agar setanggung dengan standard pendidikan antarabangsa. Melalui peningkatan kualiti pendidikan, murid di Malaysia dapat bersaing dengan murid di negara lain dalam pelbagai bidang. Aspirasi ketiga pula ialah equity, yang bermaksud memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau kawasan tempat tinggal mereka. Usaha ini juga bertujuan untuk mengurangkan jurang pencapaian antara murid di bandar dan luar bandar. Aspirasi keempat ialah perpaduan, yang bertujuan bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk sikap saling menghormati serta memupuk semangat kebersamaan kerjasama dalam kalangan generasi muda. Aspirasi kelima pula ialah kecekapan, iaitu memastikan sumber pendidikan seperti kewangan, tenaga kerja dan kemudahan sekolah digunakan secara berkesan. Pengurusan pendidikan yang cekap dapat membantu bagi meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan serta memastikan matlamat pendidikan dapat dicapai dengan lebih baik. Dunia kita ni kan berubah dengan sangat pantas. Jadi, macam mana kita nak sediakan generasi muda kita untuk menghadapinya? Hari ini kita akan bedah siasat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
Ini bukan setakat plan biasa tau. Ini satu rangka kerja yang sangat besar cita-citanya. Matlamatnya, bukan cuma nak lahirkan pelajar yang bijak, tapi warga negara masa depan yang mantap. Cuba kita fikir sejenak. Selalunya, bila cakap pasal pendidikan, apa yang muncul kat kepala kita? Mesti grade A, markah tinggi, kan? Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan tanya, apa sebenarnya matlamat akhir pendidikan tu? Soalan inilah yang jadi nadi perbincangan kita hari ini. Idea untuk membina seorang insan yang lengkap, yang seimbang. Dan jawapan Malaysia untuk soalan besar tadi, inilah dia. 6 aspirasi murid. Dengar macam gempak kan? Tapi ini bukan sekadar senarai untuk kita tanda tik. Oh, bukan. Ia sebenarnya satu falsafah, satu pendekatan menyeluruh untuk lahirkan individu yang betul-betul siap sedia untuk apa saja cabaran masa depan. 6. Kenapa 6? Sebab nombor inilah yang jadi asas kepada semua benda yang kita akan bincangkan. Bayangkan macam 6 tiang seri yang saling menyokong antara satu sama lain untuk membina seorang murid yang kita boleh kata lengkap. Jom kita tengok satu persatu apa dia 6 tiang ni. Baiklah, inilah dia 6 aspirasi tu. Kita ada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan yang terakhir, identiti nasional. Anggap je senarai ini macam peta jalan kita untuk kupasan kali ini, untuk faham macam mana seorang murid yang seimbang itu dibentuk. Okey, jom kita mulakan dengan kumpulan yang pertama. Yang ini kita boleh anggap sebagai tapak asas intelektual dia. Dari sinilah semua pembangunan lain akan bermula. Kira macam batu loncatan lah. Jadi, apa yang paling penting kat sini ialah macam mana dua benda ni bekerjasama. Dia tak boleh ada satu je. Pengetahuan ni bayangkan macam bahan mentah. Segala fakta, segala konsep yang kita belajar. Tapi, kalau ada bahan mentah je tak gunakan. Di situlah datangnya kemahiran berfikir. Ia macam alatan yang kita guna untuk olah bahan mentah tu jadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermakna. Dah selesai bab asas intelektual, sekarang kita beralih pula kepada macam mana seorang murid tu berinteraksi dengan dunia sekeliling dia. Yang ini semuanya tentang kemahiran sosial dan komunikasi. Okey, kat sini kita nampak ada dua sisi yang berbeza tapi saling melengkapi. Pertama, kita bina kekuatan dari dalam melalui kepimpinan. Ini pasal keyakinan diri, pasal kerjasama. Dan yang kedua, kita buka pintu ke dunia luar melalui kemahiran peribahasa. Dengan bahasa, barulah kita boleh berhubung dengan komuniti yang lebih luas, betul tak? Satu benda yang kita kena faham, kepimpinan ni bukan bakat semula jadi yang hanya sesetengah orang ada. Tak, ia sebenarnya satu proses, satu perjalanan. Dan perjalanan ini ada langkah-langkahnya. Mula-mula, kita kena bina keyakinan diri sendiri dulu. Dah yakin, baru kita belajar macam mana nak bekerjasama dalam satu pasukan. Dan akhirnya, bila dah mahir, barulah kita boleh bimbing orang lain dengan integriti. Dan bila sebut pasal dua bahasa ni, secara spesifiknya aspirasi ini fokus pada dua bahasa utama. Pertama, tentulah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang jadi pengikat antara kita semua. Dan yang kedua, bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab inilah bahasa komunikasi antarabangsa yang menghubungkan kita dengan seluruh dunia. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling dalam, paling peribadi dalam semua aspirasi ini. Kalau tadi kita cakap pasal apa yang kita tahu, macam mana kita berinteraksi, yang ini pula ia tentang siapa diri kita yang sebenarnya, teras kepribadian kita. Dan ini adalah satu analogi yang sangat cantik. Bayangkan ada dua kompas yang memandu setiap murid. Etika dan kerohanian, itulah kompas dalaman kita. Dia yang tetapkan arah tuju moral dan nilai peribadi kita. Manakala identiti nasional pula, ia macam kompas luaran yang menghubungkan kita dengan kita yang lebih besar, iaitu masyarakat dan negara. Petikan ini memang merumuskan semuanya dengan begitu padat dan tepat. Cuba fikirkan, apa gunanya jadi orang paling bijak di dunia kalau tak ada nilai? Kosong kan? Jadi, matlamat utamanya adalah untuk melahirkan insan yang pakejnya lengkap. Bukan saja bijak di kepala, tapi juga baik budi pekertinya. Jadi, sebagai rumusan, ini ialah dia ke-6 tiang yang kita dah bincangkan. Kita mulakan dengan asas intelektual, iaitu pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemudian kita bina jambatan untuk berhubung dengan dunia melalui kemahiran kepimpinan dan dwibahasa. Dan akhirnya, kita kukuhkan teras dalaman dengan etika serta identiti nasional. Nampak tak? Setiap satu tiang ini penting dan saling melengkapi antara satu sama lain untuk membina seorang individu yang seimbang.
Jadi, soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama, apa akan jadi kalau kita berjaya terapkan semua ini? Bayangkan seorang murid yang betul-betul kuasai keenam-enam aspirasi ini. Dia bukan sahaja sedang membina masa depan yang hebat untuk diri dia sendiri tau, tapi pada masa yang sama, dia sebenarnya sedang membina masa depan untuk Malaysia. Dan inilah potensi sebenar pendidikan. Seterusnya ialah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pelaksanaan aspirasi dan hala tuju pendidikan ini memberi pelbagai implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Antaranya ialah peningkatan kualiti pendidikan melalui penambahbaikan kurikulum serta penggunaan kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan berkesan. Selain itu, sistem pendidikan juga menjadi lebih menekankan kepada pembangunan murid secara menyeluruh. Murid bukan sahaja dinilai berdasarkan pencapaian akademik, tetapi juga berdasarkan sahsiah, kemahiran sosial serta nilai moral yang dimiliki. Perubahan ini juga memberi cabaran kepada guru untuk sentiasa meningkatkan kemahiran profesional mereka serta menyesuaikan kaedah pengajaran dengan perkembangan teknologi dan keperluan murid pada masa kini. Dalam pelaksanaan aspirasi pendidikan ini, sistem pendidikan Malaysia diharap dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran tinggi serta mampu menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks pada masa hadapan. Diteruskan kepada bahagian yang seterusnya, iaitu guru berjiwa pendidik. Bagi pengenalan untuk guru berjiwa pendidik, guru berjiwa pendidik merujuk kepada seorang guru yang menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan tanggungjawab dalam mendidik murid. Seorang guru bukan sahaja berperanan bagi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi juga berperanan bagi membentuk sahsiah, nilai moral dan kepribadian murid. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, guru dianggap sebagai agen perubahan yang memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, seorang guru sangatlah perlu untuk mempunyai semangat dan komitmen yang tinggi terhadap profesion keguruan serta sentiasa berusaha bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru yang berjiwa pendidik juga sentiasa berusaha untuk memahami keperluan murid serta berusaha untuk membantu murid mencapai potensi mereka secara menyeluruh, sama ada dari segi akademik, sahsiah maupun kemahiran sosial. Sahsiah guru cemerlang. Sahsiah guru yang cemerlang sangat penting dalam membentuk personaliti seorang pendidik. Guru merupakan individu yang sering dijadikan contoh oleh murid. Justru itu, sikap dan tingkah laku guru akan memberi pengaruh yang besar terhadap pembentukan sahsiah murid. Antara ciri sahsiah guru cemerlang ialah mempunyai sikap berdisiplin, bertanggungjawab, jujur dan berintegriti dalam menjalankan tugas. Guru juga perlu menunjukkan sikap profesional dalam setiap tindakan mereka, sama ada di dalam bilik darjah maupun di luar sekolah. Selain itu, guru yang mempunyai sahsiah cemerlang sentiasa menunjukkan sikap penyayangnya terhadap murid serta sentiasa bersedia bagi membantu murid yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Sikap sabar, prihatin dan empati juga amat penting dalam diri seorang guru kerana setiap murid mempunyai latar belakang dan kebedahan yang berbeza. Dengan adanya sahsiah yang baik, guru dapat menjadi contoh teladan yang positif kepada murid dan membantu bagi membentuk generasi yang berakhlak mulia. Seterusnya ialah bidang pengajian profesional. Untuk menjadi seorang guru yang berkesan dan berkualiti, seseorang guru perlu menguasai pelbagai bidang pengajian profesional dalam pendidikan. Salah satu bidang yang penting ialah sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan membantu guru bagi memahami perkembangan sistem pendidikan dari masa ke masa. Melalui pengetahuan ini, guru dapat memahami perubahan dasar pendidikan serta sebab-sebab sesuatu dasar itu diperkenalkan. Selain itu, falsafah pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran seorang guru
falsafah pendidikan, memberi panduan kepada guru tentang matlamat sebenar pendidikan serta nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, guru juga perlu memahami psikologi pendidikan. Bidang ini sangat membantu guru bagi memahami cara murid belajar, berfikir dan berkembang. Dengan memahami psikologi murid, guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Di samping itu, sosiologi dan antropologi pendidikan membantu guru memahami latar belakang sosial, budaya dan persekitaran murid. Pengetahuan ini penting kerana setiap murid datang daripada latar belakang keluarga dan budaya yang berbeza. Seterusnya pula pendidikan perbandingan antara bangsa dan global. Dalam era globalisasi masa kini, sistem pendidikan tidak lagi terhad kepada konteks sebuah negara sahaja. Guru juga perlu memahami perkembangan pendidikan di peringkat antarabangsa. Melalui pendidikan perbandingan, guru dapat melihat perbezaan dan persamaan antara sistem pendidikan di Malaysia dengan sistem pendidikan di negara lain. Pengetahuan ini dapat membantu guru mengenal pasti amalan terbaik dalam pendidikan yang boleh diaplikasikan dalam sistem pendidikan Malaysia. Selain itu, pemahaman tentang pendidikan global juga membantu guru bagi menyediakan murid untuk menghadapi cabaran dunia yang semakin global dan kompetitif. Seterusnya ialah etika keguruan. Etika keguruan merujuk kepada nilai, prinsip dan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Seorang guru perlu menunjukkan sikap profesional, bertanggungjawab dan berintegriti dalam melaksanakan tugas mereka. Guru juga perlu menjaga tingkah laku dan perbuatan mereka agar sentiasa menjadi contoh yang baik kepada murid. Etika keguruan juga menekankan kepentingan dalam menjaga hubungan yang baik antara guru, murid, ibu bapa serta masyarakat. Apabila guru mengamalkan etika keguruan yang baik, mereka bukan sahaja dapat meningkatkan imej profesi keguruan, tetapi juga dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Baiklah, seterusnya ialah budaya kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Budaya kerja dalam Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan nilai profesionalisme, integriti, kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam kalangan warga pendidik. Guru sebagai sebahagian daripada organisasi pendidikan perlu mengamalkan budaya kerja yang positif dalam menjalankan tugas mereka. Antara nilai penting dalam budaya kerja KPM ialah sikap tanggungjawab, terhadap tugas, bekerja sama dengan rakan sekerja serta sentiasa berusaha dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Budaya kerja yang positif dapat membantu bagi mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi kepada sasiah guru. Kesemua aspek yang telah dibincangkan tadi memberi implikasi yang besar terhadap pembentukan sasiah seorang guru. Guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta nilai profesional dalam diri mereka bagi memastikan mereka mampu menjalankan tugas dengan berkesan. Selain itu, guru juga perlu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan serta perkembangan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru yang berjiwa pendidik akan sentiasa berusaha bagi memberikan yang terbaik kepada murid serta memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap negara.